Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Teratak Sofia Homestay di Teluk Penglima Garang, Selangor. Jemputlah datang. Kami ada 4 buah homestay di sini. Ada homestay yang besar, ada homestay yang sederhana dan ada juga homestay untuk pasangan suami isteri menginap bersama anak-anak. 2-3 orang insya-Allah muat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa-apa sahaja harta yang ditinggalkan oleh si mati merupakan harta pusaka. Apa-apa sahaja yang ditinggalkan atas milik si mati. Kalau si mati itu meninggal, yang ditinggalkan itu adalah harta dia, ia merupakan harta pusaka. Contoh saya beri ialah barang-barang di dalam rumah. Contohnya pinggang, mangkuk, perabot, apa lagi? Kita punya pasu bunga. Macam saya memang suka untuk membeli pasu bunga dan membeli pokok-pokok. Tak adalah pokok saya mahal, pokok saya biasa-biasa saja. Sekiranya saya meninggal dunia, pokok-pokok saya itu adalah dikira sebagai harta pusaka. Sekiranya saya meninggal, keturunan saya, waris-waris saya, anak saya, suami saya, ibu saya perlu bersepakat sama ada pokok ni nak bagi kepada siapa. Itu contoh mudah sebab saya memang suka pokok. Saya memang mengaku saya memang suka menanam pokok. Jadi benda itu jika ada yang ingin harta itu, maka ia dikenali sebagai harta pusaka dan ia perlu mendapat persetujuan semua. Tak boleh seorang tu kata, saya nak kau gana-gana. Tapi yang lain kata, saya pun nak juga. Jadi kena bahagilah ikut faraid ataupun ikut perbincangan sesama kita. Jadi kita sebagai ahli waris yang bijaksana, yang tahu selok belok, yang tahu tentang harta pusaka ini, kita perlu menasihati. Tetapi sekiranya kita tak boleh menasihati, ajaklah orang luar, ajaklah konsultan untuk mendamaikan ahli keluarga kita supaya keluarga kita menjadi harmoni dan kekal selamanya. Sebab harta pusaka ini perlulah dibawa sebagai harta yang membawa keharmonian, bukannya perpecahan antara ahli keluarga. Wallahualam. Jemputlah datang ke Teratak Sofia di Teluk Penglima Garang.